Pernahkah anda tertanya-tanya, siapakah Tuhan? Bolehkah dia dikenali? Bagaimanakah dia? Kitab suci berkata, Tuhan kita, Tuhan itu satu. Dia maha kuasa. Dia tidak mempunyai permulaan, tiada penghujung dan tidak memerlukan apa-apa. Dia kekal, wujud di luar masa, tak terhingga. Sebagai pencipta segala-galanya, dia boleh memilih untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Dan dalam kasih-Nya yang tidak terhingga, dia memilih untuk mencipta kita supaya dapat berhubung dengannya dan mengenalinya. Dalam kitab suci, ia jelas. Dia tidak berubah, murni dan mulia dalam semua jalannya. Namun, dia mahu menyambut kita ke dalam keluarganya sebagai anak. Dia mahu menjadi bapa syurgawi kita. Tetapi dia juga raja segala-galanya, kelihatan dan tidak kelihatan. Dan dia tidak boleh mengabaikan pemberontakan kita. Jadi apabila orang menentang perintahnya, kemarahannya membara terhadap tindakan kita. Sebagai hakim yang sempurna, dia menegakkan kebenaran. Walaupun ia bermakna kemusnahan, dunia diperhambakan kepada pemberontakan terhadap Tuhan. Dan dia meratapi pemberontakan kita. Tetapi Tuhan juga berkuasa. Begitu berkuasa, dia boleh menembus yang tidak suci dan mengubahnya menjadi kasih dan kebenaran. Dia boleh mendekatkan kita kepadanya. Dengan kesabaran dan kemurahan hati, dia menjaga anak-anaknya, membimbing mereka dan menggalakkan mereka. Nikmat-Nya melimpah ruah. Dan apabila dia berjanji, dia setia menepatinya. Dia sentiasa hadir, lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tetapi juga dekat, peribadi, raja segalanya, namun juga Bapa. Dia sempurna dalam segala hal, termasuk kasih-Nya kepada kita. Dia melihat kita bukan sahaja sebagai hamba kepada pemberontakan, tetapi juga sebagai anak-anak yang Dia ciptakan dan merancang untuk membebaskan. Dia menjemput kita untuk mengenali Dia dan hidup dalam hubungan dengan Dia. Dengan kuasa-Nya, bersama sukacita-Nya dan damai sejahtera-Nya.